Kejap asyik terkeluar je ni. Aduh, rimas betul. Sekejap. Okey. Dah siap baca. Lepas tu salin soalan dan jawab soalan lah. Salin dan jawab soalan. Baca dulu, dah siap baca, salin dan terus jawab soalan. Lepas tu baru kita bincang. Awak buat sendiri dulu. Teacher tak nak bagi jawapan. Pandai-pandai lah awak.
Soalan kena salin ya. What did Mia wish for her birthday? Mia wish for her birthday apa? Mia wish apa? Kena jawab macam tu lah. Jawab kena lengkap. What did she find in the box? Apa yang dia cari dekat box tu? Okay, I give you another 5 minutes.
Nanti dah siap semua kena tunjuk dekat kamera ya. Semua kena tunjuk dekat kamera. Siapa yang tak buat, teacher remove awak dari kelas ya. Tak payah masuk kelas. Siapa yang tak buat, tak payah masuk kelas ya. Okey, semua dah siap? Belum. 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 Okey, buat dulu. Teacher, yang nombor 2 tu, dia tanya di mana dia jumpa kotak besar tu ke? Betul. Oh.
Okay, how many of you done? Firas, Riz, done? Dan. Done. Sofia, Hurun Ain, Alia, Dan. Zakia, Sikit lagi, sikit. Udah sikit lagi, sikit lagi. okay. Siapa namanya? Ilyas, Belum. mana muka awak ni, Ilyas? Kamu tak buka kamera. Amirul, okay. Cek. Yeah, Dan. okay. Okay, 1 minute. Cik bagi 1 minute untuk 2 orang lagi yang belum. Okay, kita akan discuss ya. Kita baca dahulu teks ni. Kejap lagi baru kita bincang sama-sama. Check your answer after this. Wait. Okay, start dengan siapa dulu? Uh, Urun, baca dulu. Mia's birthday was coming up and she had been wishing for a new bike. On her birthday morning, she woke up to find a big box in the living room. Okay, apa maksud dia? Mia's birthday was coming up. Apa maksud dia? Birthday Mia akan datang. Akan datang and had been wishing a new bike. Apa maksud wishing a new bike? Hmm, Wishing tu? She Wishing tu dia nak lah. Dia berharap. Okay, dia akan dapat new bike. Bike tu apa? basikal Basikal. Okay, so on her birthday morning, pada bila? pagi. Okay, pada waktu pagi, birthday dia, she woke up, dia bangun, and find a box in the living room. Maksud dia apa? Um, Dia bangun untuk Bukan untuk, find, dia jumpa, find kotak besar tak besar, dek- living room dekat mana? dekat dekat ruang tamu. Dekat ruang tamu. Okay, good. So next, Firas Riz, baca. Her mum sampai wanted. Her mom and dad smiled and said, "Open it." Mia tore off the wrapping paper and saw the shiny red bike she had always wanted. Wanted. Okay, her mum and dad smile and said. Apa maksud dia? Mak beliau dan bapa beliau senyum dan berkata, "Buka." Buka. Buka apa? Tore off ni maksudnya koyakkan lah.
wrapping bag, wrapping paper. Apa wrapping paper? Itu yang balut. Pembalut lah. Pembalut yang berwarna. Ada warna ke? Wrapping paper and saw. Okay. And saw shiny red bag. Dia nampak apa? Merah. Apa yang merah? Basikal. Basikal yang berwarna merah. She had always wanted, yang dia selalu nak. Okay, Safia sambung. She had She it for a ride. She spent the whole afternoon riding around the neighborhood, feeling the cool breeze on her face. she hugged her parents. Apa maksud hug? Dia peluk. Ya, dia memeluk ibu dia. Sorry, parents dia kan. Parent tu mak ayah lah. And quickly put on her helmet. Dan letakkan apa? Helmet. Helmet. Take it for a ride. Apa maksud take it for a ride? Untuk nak Bawa Nak basikal berjalan lah. Okay. She spent the whole afternoon. Apa maksud she spent? dia luangkan masa waktu petang Pada tengah hari. Afternoon tu tengah hari. Riding around the neighborhood. Apa maksud neighborhood? Neighbor. Kawasan jiran. Okay. Dia pergi berjalan ke kawasan jiran. Kawasan kejiranan lah. Kan? Neighbor tu kan jiran. Feeling the cool breeze. Apa maksud feeling the cool breeze on her face? merasa Rasa sejuk. angin yang sejuk yang kena pada muka dia. Okay. Saya. Who's that saya? Amirul. Okay, that night. That night, Mia said, "This is the best birthday ever." Apa maksud dia? Malam tu, Mia cakap, ini hari jadi terbaik. Hari jadi dia yang terbaik. Okay, so number one. Okay, sekejap panggil orang sekejap lah. Firash. Number one, baca. What did Mia wish for her birthday? Her birthday. Apa yang Mia wish for her birthday? Macam nak jawab ni? Mia wish for her birthday. She wishing for a new bike. Mia wish a new bike for her birthday. Tukar sikit ayat. Saya tak tukar langsung. Saya ambil soalan, lepas tu bawa soalan. Kita ambil tu. Tukar ayat awak tu tengah langgang. Okay. Okay, Mia wish a new bike for her birthday. Tukar siapa yang ayat dia salah, tukarkan. Ataupun Mia wish for her birthday a new bike. Boleh juga. Mia wish for her birthday a new bike. Yes, can. Alamak. Okay, Alia, number 2. What did she find in the big box? She found a shining red bag in the big box. What she find in the big box? She found a shining red bag in the big box.
Okay, what did she find? Apa yang dia nampak dalam big box kan? So dia nampak mana tadi? Mana shine tadi? The shiny red bike. Okay. She find in the red big box a shiny red bike. Ataupun she find a shiny red bike in the big box pun boleh. Tadi ni tak boleh delete dah nombor 1. Kat bawah lah. Okay, number 3. Okay, Amirul. What color was Mia new bike? The color Mia's new bike is red. Okay. The color of Mia new bike is red. Warna basikal baru Mia ialah berwarna merah. Okay, siapa? Ilyas, baca number 4. Ilyas mana? Ilyas. What did Mia do after getting her bike? Okay, apa maksud soalan tu? Apa maksud soalan? Apa maksud soalan? Ya, saya. Okay, Firash, apa maksud soalan? Apa Mia lakukan selepas dapat basikal? Apa yang Mia buat selepas dapat basikal? Jadi apa dia buat? Bergembira. Apa jawapan dia? She After getting her bike, she ambil perkataan she spent tu. She spent the whole afternoon. She spent the whole afternoon riding around the neighborhood. Okay, siapa yang salah betul kan? After getting her bike, oh, tak nampak. After getting her bike, she spent the whole afternoon riding around the neighborhood. Okay, siapa lagi yang cuba panggil? Okay, Zakia, number 5. How did
How did Mia feel about her birthday? Mhm. She felt very happy. Mhm. She felt very happy. Okay. Uh, I think she said she felt this is the best birthday ever. Very happy. Of course dia very happy. Tapi dia rasa ini adalah birthday dia yang paling best sekali. Okay. Ya. Mia felt um, Mia feel Mia felt this is the best birthday ever. Okay. Siapa yang dah siap, tunjuk dekat teacher kamera yang awak dah buat, yang dah betulkan ke apa ke. Siapa nak buat dulu? Okay, Amirul dulu. Tunjuk Amirul dulu. Okay, good. Sampai ke atas. Okay. Next, siapa nak tunjuk? Alia, do you want to show me? Ya, saya. Siapa itu saya? Mm-mm. Okay, Alia dan. Alright. Ilyas Hmm. Okay, good Ilyas. Next. Itu saya. Okay, Hurun. Okay, good. Safia. Okay, good. saya. Firash. Tak nampak lagi. Hurun boleh jatuhkan dah tengok dah. Naik ke atas sikit. Okay, good. Siapa lagi belum? Safia belum. Saya yang bawah saja. Okay. Okay, lepas ni, tunggu kawan sekejap Lepas ni, kita akan buat satu kuis. Bukanlah kuis, awak jawab soalan. Soalan tu soalan macam soalan exam lah. Tapi awak jawab dulu. Kita akan buat semua soalan objektif. Kemudian kita akan bincangkan lah. Siap lah. Dah, okay, show me the camera. Put dekat sikit, tak nampak. Okay, naik ke atas. Okay, good. Alright. Sekejap ya. Sebab my tab tak boleh nak share dengan awak. Jadi kita tak boleh nak conteng. Kena guna yang ni.
Sekejap ya. Hang pula dah. Okay, teacher akan tunjuk soalan dulu. Sekejap lagi awak buat ya. Okay, nampak tak soalan? Tak nampak? Sekejap ya, internet slow. Sekarang nampak tak soalan? Ke masih tak nampak? Nampak. Nampak. Nampak Okay, kejap lagi dia bagi link Okay, so from here, soalan ni macam sama je macam soalan kita buat exam tu. What you need to do is answer the question. Okay, contohnya dia kata, Dear Janice, carilah jawapan dia apa kan? When you are at the park, your friend Alina calls. She wants to remind you to bring your dictionary to school for the spelling bee competition. So awak carilah jawapannya apa. Okay, tak payah rushing jawab. Saya bagi masa yang lama kejap lagi. Okay, awak buat nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni awak tanda je. Contohnya kalau jawapan dia kan, nombor 4 jawapan dia A. Contohlah, saya tak tahu jawapan dia apa. Janganlah A. Buat huruf besar. Contohnya nombor 5 jawapan dia B. Buat B. Berilah huruf besar. Kalau huruf kecil ni takut dia tak detect pula. Tak pasti dia detect ke tidak ni. Sampai number 6. And then apa yang buat semualah. Sampai number 9. Sorry. Number 9. 10, 11, 12, 13, 14. Sampai nombor 14 je. Okay. Sampai nombor 14 sahaja. Teacher akan bagi masa lebih kurang 20 minit untuk buat lama lah. 20 minit tu lama. Tak payah rushing. Siapa dah siap? Nanti awak cek jawapan lah. Contoh teacher main letak je ni jawapan. Ini A. Ini B. Ini C. Nanti bila bincang, kita akan semak lah. So, sekejap ya. Dah finish nanti dia akan tunjuk macam ni lah. Check my answer. Sekejap, kita tengok apa dia akan tulis. Dia kalau merah-merah-merah macam tu salah lah tu. Kalau hijau baru betul. Okay. So, bila dah siap nanti, awak tengok nombor mana yang awak salah. Ataupun, kejap nak buat macam ni. Awak salin balik dekat dalam buku. Contohnya nombor 1 jawapan dia A. Kan? Dah siap nanti awak tulis dalam buku. Nombor 1 jawapan dia A. Nombor 2 jawapan dia B. Nombor 3 jawapan dia C. Nombor 4 jawapannya D. Sebab kejap lagi kita nak semak dengan teacher lah. Semak dengan teacher. Sebab kita tak buat semua. Jadi tak tahu markah total berapa ni. Okay, sampai nombor 14 sahaja. Sampai nombor berapa?
Nombor 14. 14 sahaja. Lepas tu 14. bincanglah. Okey, teacher letak dalam grup. Tengok link dekat grup, nampak tak? Boleh buka dan Boleh. boleh kita bagi masa 20 minit sampai pukul 4.15 4 suku. Tak payah laju-laju dan tak, kalau dah laju check baliklah mana yang salah betulkan. Nanti pukul 4 suku kita akan bincang jawapan.
Okay. Apa dia Amirul? Siap. Dah siap? Cek dulu jawapan. Kalau ada yang salah tu betulkan dulu. Wah, Lama lagi ni, masa ada 15 minit lagi ni. Tunggu sekejap. semua betul. Oh betul, okay, bagus. Tulis dalam buku tak? Tulis dalam buku, salin dalam buku jawapan. Contohnya Dah. nombor 1A, 2B. Okey, dah boleh rehat sekejap. Sekejap lagi kita sambung. Siap. Okey, dah siap? Cek dulu kalau ada salah, betul kan? Semua dah siap, nanti baru kita bincang. Ya, Ya, saya ni tak ada jawab. tak boleh jawab. Ha, Maksudnya, tak boleh nak tulis. sebab? Tak tahu? Okey, kalau tak boleh, awak letak dalam buku je lah jawapan. Okey. Nombor 1, tulis jawapan saja. A ke B ke C ke. Yang tutup kamera ni buka, kenapa ramai sangat tak nampak ni? Berapa orang yang dah siap ni? Tadi Amirul, Firash, lagi siapa yang dah siap? Okey, ada masa lagi, jangan risau. Siapa tak siap buat dulu. Ada masa lebih kurang 8 minit lagi. Banyak lagi masa.
Teacher, I'm done. Okay. Okay, done. Alright. Siapa lagi yang dah? Another 5 minutes. 5 minit lagi. Teacher, I'm done. Okay. Teacher, I'm done. Okay. Another few minute more. Yang dah siap boleh minum sekejap. Tapi jangan lama lah. Ada 3 minit je teacher bagi. Pukul 4.15 kita akan proceed.
Okay, lagi seminit. Siapa yang tak siap nanti awak discuss jawapan dengan teacher je lah. Buat dulu mana yang sempat. Okay. Dan kita nak bincang. Okay, sebelum bincang semua kena ada dah. Siapa lagi yang tak ada ni? Hurun ada. Ilyas, Firas, Riz, Amirul, Alia. Zakia ada tak tu? Safia. Firas mana? Firas. Ya. Ya. Melayak. Tak. Salah buat kamera. Okey, kita akan bincang nombor 1. Siapa nak baca dulu? Ya, Siapa saya? Ilyas. Yes, okey. Ilyas baca number 1. Dear Janice, when you at the park, your friend Elena called it. And she went to remind you to bring your dictionary to school for the spelling bee complete. Okay, when you are at the park, apa maksud you are at the park? Yes, sir. Bila awak di mana? Park tu apa? Taman. Taman. Your friend Alina call. Kawan awak call. She wants to remind you to bring dictionary. Apa itu dictionary? Apa itu dictionary? Siapa tahu? Zaman awak tak tahu dictionary dia apa kan? Zaman teacher dulu. Dictionary ni kena ada dengan teacher sentiasa. Kamus. Amus. Okay? Zaman dulu mana ada awak nak cari maksud, mana ada dekat internet. Internet pun tak ada dulu. Kena ada kamus dekat sebelah. Carilah maksud park. Park apa? Cari perkataan park. Apa maksud park? Taman. Yelah, sekarang ni awak tahulah taman. Dulu mana ada, kena buka dictionary. Okay, for the school for spelling bee competition. Spelling bee competition ni pertandingan lah. Apa yang, what did Alina remind Janice to bring? Apa yang dia perlu bawa? Ilyas. Dictionary. C jawapan dia. Okay, next. Number 2. Apa nak baca? Okay, Firas Riz. The emperor wanted a perfect painting of a swan. Das. Thus he asked a pen Zhang Wei to paint it. The emperor waited for 3 years before Zhang Wei painted the perfect swan. The emperor was very angry with the painting. What will he do to Zhang Wei? Read the story and find more about it. What did the emperor want Zhang Wei to paint?
Apa yang dia nak Zhang Wei tu untuk melukis kan? Dia nak dilukis apa? Dia tiger atau swan? Swan. Swan, correct. B. Okay. Swan tu apa? Angsa. Angsa, betul. Okay, number 3. Siapa yang belum? Saya. Okay, Hurun baca. Hurun dulu. Saya. Ingredient. Aglio oglio recipe. Aglio recipe. Ingredients. Ingredient: spaghetti, olive oil, garlic, red pepper flakes, black pepper, Italian parsley. The following ingredients. The following ingredients are needed to cook aglio oglio Except except. Jawapan dia B. B, red pepper flake. Chili sauce. Oh, okay. Chili sauce. Ini adalah cara nak buat aglio oglio punya apa spaghetti. Siapa pernah makan? Ada. Kan ramai pernah makan ni kan. Aglio oglio ni. Dia macam goreng sikit lah. Selalu kan orang makan yang kuah putih atau kuah merah tu. Ini aglio oglio. Okay, yang manakah yang except ni yang tak ada dalam senarai? Dia ada spaghetti, ada olive oil, garlic, red pepper, flakes, black pepper. Semua ada kecuali, except tu kecuali sos cili. Okay, yang tak ada dalam senarai kecuali sos cili sahaja. Okay, number 4, next. Saya. Afia. Lily, have you seen my car key? I can't find it anywhere. James, no, I have. Have you checked your bag? Lily, yes, I have, but it's not there. James, what about your pocket? Lily, oh, there it is. Thanks, James. Where did Lily find her key? Di manakah dia jumpa dia punya car key tu, kunci kereta? Key in her pocket. Dia kata, have you seen my car key? Nampak tak kunci kereta? Saya tak nampak. I haven't. Have you checked your bag? Yes, I have. Saya dah check bag saya, but it's not there. What about your pocket? Oh, there is it. Kan? So, ada di dalam poket dia. Jawapan dia C. Okay, Firash, number 5. Number 6 kah Amirul? Saya 5. Number 5. Do you know that listening to music can help you relax? In addition, it can reduce In addition, it can reduce heart rate and lower blood pressure. Listening to soothing music can help you sleep better and lighten your mood. Dah, teacher? Okay, what is the answer? Based on the text, there are many benefit. Apa itu benefit? Benefits. Benefit tu apa? Siapa tahu? Mana benefit? Based on the text, there are many. Banyak. Apa itu benefit? Kebaikan. Kebaikan. Okay, berdasarkan teks dia kata ada banyak kebaikan mendengar muzik. Kecuali, apa kebaikan dia mendengar muzik kecuali apa? B. Okay, yang pertama dia kata dekat sini. Do you know that listening to music can help reduce heart rate and lower blood pressure? Dia boleh mengurangkan heart rate ni kadar jantung. Kemudian mengurangkan kita punya tekanan darah.
Okay. So, yang mana satu yang bukan? Reduce the heart rate tu betul lah A. B, increase the heart rate salah. C, lower the blood pressure betul. So, jawapan dia adalah B. Mana ada orang dengar muzik terus dapat darah tinggi kan? Dia increase heart rate tu maksudnya dapat darah tinggi lah. Padahal dia akan mengurangkan darah tinggi. Okay, Amirul baca. Kejap ni. Awak baca sampai mana? Sampai jungle lah. And Kejap. here, Okay. Oh. Okay. And here are these morning programs. The news start at 10 a.m. It is read as usual by Garrett by James. Garrett James. This is followed by a documentary at 10:30 a.m. about wildlife and how the animals What's your answer? BB life. Live. No. A. Okay. The news start morning program. The news start at 10 a.m. It is read as usual by Garrett James. It is followed by documentary. Okay. Okay, ini tentang program. Okay, dia bermula pada pukul berapa? Miro, dia mula pada pukul 10. 10. Siapa yang baca berita tu? Garrett James. Garrett James. Followed by the commentary. Dokumentari pada pukul 10.30 mengenai wildlife and how the animals Live live in the jungle. Correct. So the answer is A. Okay, so sambung. Siapa lagi yang belum? Saya. Alia. Ya. Siapa tu saya? Alia. Okay, Alia. Baca, sambung. You can also find out about a new belum. You can also find out betul. About a new B2 invention. Okay, you can also find out, awak boleh juga cari tentang new invention, correct? Invention ni kali mak main. Okay, mak. Invention tu sesuatu yang awak nak benda yang Siapa mau main gitu. cipta. Yang baru cipta. Sambung lagi Alia. It's a bread machine that is used to make bread at home. It's unique because it is portable and light. Stay with us for more programs at 12 p.m. It's the biggest. It's the biggest, correct. C. Yang ni tahun 5 punya. The biggest. Bukan the big salah. The bigger salah. Kalau ada perkataan bigger, kena ada than. Bigger than. Tapi B tak boleh lah. So jawapan dia C. Siapa yang salah betul kan? Sambung. Biggest badminton tournament of the year. Join us at the Bukit Jalil Stadium. Okay, good. Siapa lagi? Safia ada ke belum? Okay, Safia baca now. And now. And now it's time for the extras. Try our natural apple juice. It is making with real apple and there are no preservatives at cheap or lila apple juice at all Acorn outlet. It's tasty. Alhamdulillah. And now it's time for the advert. Advert ni adalah masa untuk iklan. Try out our natural apple juice. Okay.
to cuba kita punya apple juice. It is, the answer is made, M-A-D-E, D. Ia diperbuat dari apple juice yang asli dan tiada bahan pengawet. Okay? Check out the apple juice. Okay, habis. So, jawapan dia B ya. Okay, kita sambung kepada yang seterusnya. Zakia, bacakan perenggan yang pertama, on average. On average, a person need around 8 hours of sleep per day. For children below 12, they need around 9 to 12 hours of sleep per day. Having enough sleep can help person to stay a healthy weight. Baca. Wait, beside it help. Besides, it helps to Reduce. Strengthen a person heart. Okay. So tak apa, teacher terangkan sekejap. Alright. On average, person need around 8 hours to sleep. Apa maksud dia? Seorang perlu tidur selama 8 jam. For every children below 12, untuk orang yang berumur 12 tahun ke bawah, dia orang perlukan 9 jam. Awak perlukan 9 jam to 12 hours untuk tidur. Having enough sleep can help person to stay healthy. Okay, bisa it help to reduce, dia akan mengurangkan penyakit-penyakit seperti kencing manis dan juga darah tinggi. Sekiranya awak ada tidur yang cukup. Okay, thank you Zakia. Seterusnya sambung. Siapa nak sambung ni? Okay, Amirul. In addition, sleep can improve our memory. This is because our brain function better with good sleep. Sleep also enable a person to work better at the school or at work. This is because our brain can focus better with good rest. Okay, in addition, tambahan pula, tidur boleh membantu memori. Kalau awak tak cepat tidur, tu yang awak asyik lupa je kan. Buat ni lupa, buat tu lupa. This is because our brain function better with good sleep. Kita akan berfikir dengan lebih baik bila kita tidur awal ataupun tidur lama lah. Okay, sleep can also bantu orang untuk bekerja dengan lebih baik. Okay, dan last one. Firash, bacakan sleeping can. Saya. Sleepy can. Yang tu yang bawah sekali. Sleepy can also reduce stress and improve a person's mood. Having adequate amount of sleep allow a person to think more early and do better in school or at work. Okay, sleeping can reduce stress. Boleh mengurangkan stres dan boleh buat perbaiki mood seseorang lah. Okay, having adequate amount of sleep, mempunyai tidur yang cukup, boleh membuatkan awak lebih baik di sekolah dan di tempat kerja. Okay, number 10, Firash Riz. On average, how many hours of sleep does adult need? Seorang orang besar ataupun orang dewasa perlu berapa lama tidur?
5 jam, 7 jam atau 8? 8 jam. 8 jam, betul. Okay, thank you. Number 11. Siapa ke namanya? Ain, Hurun Ain. Having enough sleep can help us the following except. Mempunyai tidur yang cukup dapat membantu kita kecuali A. Increase stress, betul. Mana ada increase stress kan? Yang lain tu dapat bantu mengurangkan, dapat membantu kita punya ingatan dan juga dapat membantu mood kita. Okay, number 12. Ilyas, which part of our body can focus better? Mana yang part daripada badan kita boleh fokus? Hand, brain atau fingers? Brain. Apa dia? Brain. Brain, B, brain. Okay, so the answer is B, correct. Okay, number 13. Having enough sleep can make us feel. Apa jawapan dia? Siapa tahu? C. 13. C. Energetic. Kalau kita tidur yang cukup, kita akan jadi seorang yang ada energi yang baik. Teacher, nak pergi tandas, teacher. Apa dia? Nak pergi tandas. Nak habis dah. Tunggu. Nak habis dah. Last question dah ni. Annie is 8 years old. How many hours dia perlu tidur? Kalau umur dia 8 tahun. Dia perlukan 9 sehinggalah 12 jam. Okey, habis. Tadi yang betul semua? Tidak. Saja. Teacher, tandas, teacher. Tahan, teacher. Yelah, pergilah. Okey. Kita dah habis. Nak tangkap gambar. Sekejap. Macam mana nak buat ni? Sekejap ya. Okay, sekejap Teacher kena masuk guna tab juga. Tak boleh guna. Sebab nak tak gambar nanti tak muat. Okay, so let's take the picture together. Ilyas. Okay, 1, 2. Alia tak nampak. 3. Okay, done. Alright, thank you very much all of you. I'll see you again next week, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, teacher. Welcome.